Selamat datang. Hari ni kita nak cerita pasal satu idea. Satu idea dari Eropah yang entah macam mana berjaya cetuskan satu revolusi besar di seluruh Asia. Ia membentuk semula empire dan melahirkan negara-negara baru yang kita kenal hari ni. Soalan ni, inilah yang jadi tunjang cerita kita hari ni. Jom kita bongkar sama-sama macam mana benua paling besar di dunia ni boleh dibentuk semula oleh satu kuasa dari luar. Okey, semuanya bermula dengan satu percikan dari barat. Cuba bayangkan, bila masyarakat Asia dan kuasa-kuasa Eropah ni bertembung, pertembungan itulah yang menyalakan api revolusi yang kemudiannya merebak ke seluruh benua. Dan ini poin yang paling penting tau. Nasionalisme kat Asia ni bukan sekadar tiru-tiru idea barat. Tak. Ia sebenarnya satu tindak balas. Satu penolakan yang sangat kuat terhadap penjajahan barat. Boleh kata macam guna senjata mereka untuk lawan mereka balik. Okey, nak tengok macam mana benda ni jadi dalam dunia sebenar? Jom kita mulakan dengan kes pertama kita, India. Dekat sini, perjuangan menentang Empire British ni makan masa hampir 1 abad tau. Apa yang menarik kat sini ialah kita boleh nampak evolusinya kan. Mula-mula dengan pemberontakan bersenjata. Lepas tu, ia jadi lebih teratur. Ada penubuhan Kongres Kebangsaan India, kemudian masuk fasa radikal dan akhirnya, di bawah pimpinan Mahatma Gandhi, ia beralih kepada perjuangan tanpa keganasan. Satu perjalanan yang panjang. Dan di sebalik gerakan terakhir India untuk merdeka ni, ada satu falsafah yang sangat-sangat kuat, Satyagraha. Jangan salah faham, ini bukan bermakna menyerah kalah tau. Sebaliknya, ia adalah kekuatan. Kekuatan berpegang pada kebenaran untuk melawan sebuah empayar yang besar. Kalau India tadi musuhnya jelas kan, Empire British. Tapi cerita dekat China ni lagi kompleks, jauh lebih rumit. Sebab apa? Sebab mereka kena lawan musuh dari dua arah, dari dalam dan juga dari luar. Inilah dilema yang China hadapi. Cuba bayangkan, macam mana nak selamatkan negara bila kerajaan sendiri dah goyah, dah korup dan pada masa yang sama, kuasa-kuasa asing pula datang nak potong-potong kek dan ambil bahagian masing-masing. Memang satu keadaan yang sangat-sangat tersepit. Dan dalam keadaan macam inilah, muncul Dr. Sanjat Sin. Dia datang dengan jawapan dengan 3 prinsip yang jadi panduan kepada revolusi China. Nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Inilah formulanya. Okey, sekarang kita beralih ke satu lagi rantau, kita ke Empire Uthmaniyah dan Mesir. Dekat sini, ceritanya lain sikit. Perjuangan untuk identiti negara tu sangat berkait rapat dengan soal kepercayaan dan agama. Jadi, bagi mereka, isunya bukan setakat politik semata-mata. Ia lebih mendalam. Ia tentang mempertahankan jiwa budaya mereka. Nasionalisme bagi mereka adalah cara untuk mempertahankan identiti Islam dalam berdepa dengan pengaruh Barat yang makin kuat. Baiklah, sekarang kita sampai ke kes yang paling unik sekali. Jepun. Sebuah negara yang bukan sahaja berdepan dengan ancaman Barat, tapi mereka berjaya pusingkan ancaman tu jadi satu kelebihan yang sangat kuat. Pemimpin-pemimpin Jepun masa tu, diorang sedar satu benda. Falsafahnya mudah aja. Kalau tak nak dijajah oleh Barat, kita kena jadi macam Barat. Jadi, mereka mulakan proses pemodenan yang sangat laju, didorong oleh semangat Bushido. Tapi, ada satu ironi yang tragik dalam cerita ni. Perisai yang mereka bina untuk pertahankan diri, akhirnya bertukar jadi pedang. Semangat yang sama yang selamatkan Jepun daripada dijajah, tak lama lepas tu, mengubah Jepun menjadi penjajah. Dorongan untuk jadi moden tu perlahan-lahan bertukar jadi dorongan untuk menakluk. Bila ada tekanan ekonomi, pengaruh tentera yang kuat, nasionalisme Jepun ni jadi melampau. Jadi ultra-nasionalisme. Dan inilah yang akhirnya membawa kepada cita-cita untuk membina empayar mereka sendiri di seluruh Asia. Jadi, jom kita rangkumkan sekejap. Jadual ni tunjukkan dengan jelas 4 jalan yang berbeza yang diambil oleh India, China, Empire Uthmaniyah dan Jepun. Pencetusnya mungkin sama, ancaman Barat. Tapi cara mereka bertindak balas, matlamat mereka dan hasilnya semuanya sangat berbeza. Okey, sebelum kita tamat, ada satu lagi peristiwa penting yang kita kena tengok. Satu peristiwa yang betul-betul mengubah permainan dan bagi kejutan besar kat seluruh benua Asia. Tahun 1905. Ingat tahun ni. Sebab pada tahun ni, sesuatu yang orang anggap mustahil telah berlaku. Jepun, sebuah negara Asia yang kecil, berjaya kalahkan Rusia, salah satu kuasa besar Eropah masa tu. Ini bukan kemenangan biasa. Inilah kemenangan moden pertama kuasa Asia ke atas kuasa Eropah. Dan berita ni, ia macam menyalakan api semangat nasionalis di merata tempat.
Tiba-tiba, mitos yang kata orang Eropah ni kebal dan tak boleh dikalahkan hancur berkecai. Kemenangan Jepun ni membuktikan yang kuasa barat pun boleh tundang. Ia membuka mata penduduk tempatan, macam petikan dikata, dan beri inspirasi kepada berjuta-juta orang untuk bangkit perjuangkan nasib mereka sendiri. Dan soalan inilah yang saya nak tinggalkan untuk anda fikirkan. Macam mana legasi nasionalisme yang berbeza-beza ni masih lagi membentuk identiti dan juga konflik di Asia sampai ke hari ini. Sejarah ni bukan sekadar cerita lama, ia masih relevan. Terima kasih kerana bersama kami dalam kupasan kali ini.